Sebab itulah ilmu akan membentuk akhlak yang baik. Kalau dalam ilmu tasawuf, bagaimana nak pastikan akhlak kita ni baik? Kita kena menuntut ilmu. Tak ada solusi lain. Kita nak jadikan diri kita ni akhlak yang baik, kita kena pastikan kita ni adanya ilmu dalam diri kita. Sebagai contoh, cara kita untuk bercakap baik dengan orang tua, kita kena pastikan kita ni ada ilmu untuk bercakap dengan orang tua. Barulah kita boleh nak mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih kita diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentalaah satu lagi ilmu yang di mana tak ramai orang boleh pelajari, iaitu tentang ilmu hadis. Baik, kita pergi secara terperinci lah kenapa ilmu hadis ini penting. Kerana ilmu hadis ini, bab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ya, Al-Quran wa sunnah telah aku tinggalkan kepada kalian dua ilmu yang kalian takkan sesat kalau kalian tidak tinggalkan, iaitu Al-Quran dan sunnah. Okey. Akan tetapi pada zaman sekarang ni ramai sangat orang mengatakan Al-Quran je yang menjadi pegangan. Okey, patut Al-Quran je lah, kerana Al-Quran ini mukjizat yang direct daripada Allah SWT. Kenapa kita kena belajar juga hadis? Sedangkan hadis ni banyak dia punya tapisan. Banyak orang dia punya pengriwayatan dari sini. Mana tahu kalau daripada orang ini dia menipu, menjadi hadis itu tak betul. Kalau macam tu, baik kita pegang Al-Quran direct. Pemikiran orang tersebut menjadi satu masalah. Pemikiran zaman sekarang menjadi susah untuk kita memahami Al-Quran, memahami tentang hadis ini. Okey, jadi bagi menjelaskan lagi tentang masalah tersebut, marilah kita tengok apa yang kita nak bahaskan tentang hari ini. Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini ialah menjawab salah faham dalam ilmu hadis, pemangkin peradaban global beretika. Pertama sekali, mari kita tengok secara surface, kita tengok secara luaran apa itu hadis. Ilmu hadis adalah merupakan tiang kedua agama Islam. Ia berperanan utama dalam menjaga ketulinan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membimbing kehidupan umat Islam sepanjang zaman. Okey, ia menjadi satu pegangan lah bagi kita sebagai umat Islam ni. Ilmu hadis merupakan salah satu disiplin umat dalam Islam, utama dalam Islam yang berperanan sebagai sumber kedua selepas Al-Quran. Ia merangkumi segala perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup umat Islam. Sebagai contohlah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu kata siapa? Itu adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengatakan perkataan, ia termasuk dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan hadis yang tinggi ini menjadikan ia sangat penting untuk dipelihara daripada penyelewengan, salah faham dan pemalsuan. Sejak zaman para sahabat lagi, usaha menjaga ketulinan hadis telah dilakukan secara sistematik melalui hafalan, penulisan dan penilaian sanad. Hal ini kerana banyak sangat pemalsuan hadis dan sebagainya. Oleh itu, daripada zaman ke zaman, zaman Khulafa' Ar-Rashidin, zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, mereka banyaklah dia punya kaedah-kaedah, cara-cara untuk memastikan hadis ini tetap ada ketulinan dia lah. Okay, seterusnya, menjawab salah faham, iaitu autoriti riwayat, pengriwayatan sahabat, riwayat sahabat lah. Okey, pada zaman sekarang ni,
dia ada satu stigma bahawa sahabat tu manusia, dia boleh menipu dan sebagainya. Maka marilah kita menjawab dakwaan dan salah faham tentang sahabat ini. Okey, pertama, pengiktirafan wahyu. Okey, dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang sahabat ini diiktiraf. Salah satunya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada tafsir mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Mengatakan autoriti para sahabat yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengiktirafan Al-Quran terhadap keutamaan sahabat sebagai saksi syariat. Yang kedua adalah integriti dan amanah. Kehidupan penuh integriti dan amanah yang terbukti sepanjang sejarah. Para sahabat ini, dia mempunyai amanah dan juga integriti dalam diri mereka yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka sentiasa menuruti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Dan para sahabat ni sebagai contoh, Nabi kata kena solat di masjid, maka para sahabat mengikuti apa yang Rasulullah suruh. Didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membentuk pemahaman mendalam terhadap wahyu. Para sahabat ini berbeza dengan para ulama yang para tabi'in, para ulama mutaqaddimin, para ulama mutaakhirin, kerana para sahabat ini mendapat syariat langsung daripada Rasulullah. Rasulullah ajar satu persatu tentang permasalahan tersebut. Disebab itulah para sahabat ini dikira sebagai orang yang tidak akan ada banding beza dengan pengriwayatan yang lain. Okay. Para sahabat merupakan generasi pertama yang menerima hadis secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama baginda, memahami konteks wahyu dan menjadi saksi kepada pelaksanaan syariat. Oleh itu, para ulama hadis secara ijma' mengiktiraf bahawa para sahabat adalah golongan yang adil siqah dalam pengriwayatan hadis. Baiklah, seterusnya, menangani dakwaan. Sahabat juga manusia biasa. Okey, perkataan inilah yang menjadi satu fenomena yang agak buruklah pada zaman sekarang. Mereka mengatakan, alah, sahabat je pun. Ayat mereka meremehkan tentang autoriti dan kewibawaan para sahabat ini. Sistem sanad yang ketat. Ilmu hadis membangunkan sistem sanad yang sangat teliti bagi memastikan setiap riwayat dapat disemak. Rantaian perawi diteliti dari segi kejujuran dan ketepatan hafalan, dhabitnya para sahabat itu tersebut. Seterusnya, konsep adalah sahabat. Dalam ilmu hadis, semua sahabat dianggap adil kerana kepribadian mereka yang terbukti melalui sejarah dan pengiktirafan wahyu. Seperti mana saya bincangkan tadi, mereka ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran sendiri. Dan melalui daripada sejarah-sejarah terbuktilah mereka ini mempunyai sifat kepribadian yang baik, mempunyai akhlak yang mahmudah. Okay. Ini berbeza dengan perawi selepas mereka yang perlu dinilai satu persatu melalui ilmu al-jarah wa ta'dil. Berbeza dengan perawi-perawi yang lain seperti para tabi'in. Mereka ini akan dikecam dalam ilmu al-jarah wa ta'dil, ilmu ar-rijal. Mereka ada satu ilmu yang mengecam mereka, itu dinamakan ilmu al-jarah wa ta'dil. Maka mereka ini akan dikritik sama ada baik atau buruk. Berbanding dengan para sahabat ini, mereka tidak akan dijarah wa ta'dilkan kerana mereka ini telah diiktiraf. Mereka ini adalah mereka ini adalah dikira perawi yang tingkatan yang paling tinggilah. Kemudian, amalan sahabat sebagai bukti. Para sahabat bukan sekadar meriwayatkan hadis, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap sumber tersebut dan menguatkan autoriti riwayat mereka. Mereka ini cakap, mereka buat. Bukan seperti kita cakap, tak buat. Para sahabat ini, apabila meriwayatkan satu benda, mereka buat.
Kemudian pengelasan hadis sistematik. Para ulama mengklasifikasikan hadis kepada sahih, hasan, dhaif dan maudhu' bagi memastikan hanya hadis yang autentik dijadikan hujjah dalam menentukan hukum syariat. Kemudian hadis dan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran merupakan satu benda yang saling melengkapi. Peranan pentingnya hadis ialah menjelaskan hukum praktikal seperti solat dan zakat. Dalam Al-Quran menyebutkan tentang solat, wa aqimus solata wa atuz zakah. Akan tetapi dalam Al-Quran ia tak sebut bagaimana cara nak solat. Solat ini macam mana nak dilakukan. Maka datangnya hadis, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka kalian kena solat sebagaimana cara aku solat. Tu nak kata bahawa Al-Quran dan hadis ini saling melengkapi. Al-Quran datang, hadis menjelaskan. Kemudian tentang zakat, berapa kadar yang ditentukan, memberikan konteks tafsiran Al-Quran, melengkapi pengertian syariat secara menyeluruh. Itulah fungsi peranannya hadis terhadap Al-Quran. Hadis tidak setara dengan Al-Quran, betul ke? Sebahagian pihak mendakwa bahawa hadis tidak mempunyai autoriti seperti Al-Quran. Hakikatnya, walaupun Al-Quran bersifat qat'i, iaitu pasti, hadis tetap menjadi sumber utama dalam menjelaskan syariat. Datanglah macam mana pun, kias ke, ijma' ke, mereka tetap kena merujuk dua perkara ini, ialah Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana Nabi kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, Al-Quran wa Sunnah. Mereka tetap kena refer kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Tanpa hadis, banyak hukum tidak dapat difahami secara praktikal dan tafsiran. Al-Quran menjadi terbatas. Kedua-duanya saling melengkapi dan membina kefahaman Islam yang sempurna. Seterusnya, kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut keagamaan. Menjamin ketulinan sumber. Hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran, maka penjagaan sangat penting bagi memastikan ketulinan agama. Usaha ulama hadis dalam menilai sanad dan matan membuktikan bahawa Islam mempunyai sistem verifikasi yang sangat kukuh. Seterusnya, mengelakkan penyelewengan agama. Tanpa disiplin ilmu hadis, hadis palsu mudah tersebar dan ajaran sesat boleh berleluasa. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah sudah ada dinamakan sebagai Nabi palsu. Namanya adalah Musailamah Al-Kazab. Dia menyebarkan kata-kata Nabi yang Nabi tak pernah kata. Dia claim, dia mengatakan bahawa Nabi kata begini, padahal Nabi tak kata. Kemudian kalau di konteks zaman sekarang, adanya Rasul Kahar, adanya banyak ajaran-ajaran sesat lain seperti Ayah Pin. Kenapa benda ni boleh berlaku? Kerana tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan nafsu semata-mata. Kemudian ilmu hadis memastikan umat Islam tidak terpedaya dengan riwayat yang lemah atau palsu melalui kaedah penilaian yang sistematik seperti Al-Jarh wa Ta'dil. Kemudian, memelihara syariat Islam. Ilmu hadis berfungsi memastikan hukum hakam Islam disampaikan dengan tepat. Tanpa pemeliharaan hadis, hukum halal dan haram boleh diselewengkan dan amalan ibadah menjadi tidak sahih. Ia membantu memastikan syariat dilaksanakan dengan tepat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Maka banyaklah cons dia kalau kita tak menjaga Al-Quran, tidak menjaga ketulinan hadis itu sendiri. Terusnya, mari kita tengok kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut nilai dan juga akhlak. Pertama, membentuk akhlak mulia. Hadis mengandungi panduan akhlak yang lengkap seperti nilai kejujuran, as-siddiq, alaikum bis-siddiq, amanah, banyak lagi lah, keadilan dan kasih sayang. Tanpa hadis, nilai-nilai ini tidak dapat difahami secara terperinci dan praktikal dalam kehidupan seharian. Maka perkara-perkara ini menjadi satu manifestasilah bagi kita untuk memastikan dalam diri kita adanya akhlak-akhlak mahmudah.
Ya, banyak hadis yang menceritakan tentang akhlak-akhlak yang baik. Kita jangan mencuri, Nabi kata. Nabi kata jangan menipu. Nabi kata kita kena sentiasa buat baik dengan orang lain. Banyaklah hadis-hadis yang menyebutkan tentang akhlak yang baik ni. Kemudian yang kedua, membina masyarakat berintegriti. Pemeliharaan hadis melahirkan individu yang berpegang kepada keberanian berfikir secara kritis, tidak menerima sesuatu tanpa dalil dan menghormati ilmu dan autoriti. Ini selari dengan metodologi ulama hadis yang menekankan ketelitian dan kejujuran. Yang ketiga, menjadi asas tamadun berilmu. Tradisi ilmu hadis melahirkan budaya intelektual yang tinggi dalam Islam melalui kajian sanad, kritikal dan analitik, pengumpulan data, periwayatan dan penilaian sumber. Verifikasi ini menjadi Islam antara tamadun awal yang mengamalkan metodologi ilmiah yang sistematik. Nak cakapnya hebatnya ilmu dalam ilmu Islam ini. Seterusnya, konsep autentik berasaskan hadis, pemangkin peradaban global beretika. Ini bagi menyahutlah big idea kita dalam kursus ini. Krisis nilai global. Dalam konteks global hari ini, dunia menghadapi krisis nilai seperti penyebaran maklumat palsu, krisis integriti dan keruntuhan moral. Ilmu hadis menawarkan solusi melalui biodata, melalui budaya verifikasi dan ketelitian yang sangat relevan dalam era maklumat. Dikatakan kalau istilahnya adalah tabayun lah. Maka kita boleh ambil lah tentang ilmu hadis ini dalam memastikan global kita ni beretika. Yang ni kita kena semak hadis itu. Mari kita tengok. Okey, keseimbangan ilmu dan akhlak. Hadis bukan sekadar ilmu, tetapi membentuk akhlak manusia dengan menggabungkan pengetahuan dan ilmu moral. Ilmu hadis ini dia menggabungkan dua perkara. Okey, kemudian etika, penyampaian maklumat, larangan berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepentingan integriti dalam komunikasi dan penyebaran maklumat. Kita boleh ambil daripada hadis, jangan menipu. Nabi kata begini, tapi kamu pusing kat lain. Tu dikira sebagai kita menipu atas nama Nabi. Maka kita atas kehidupan yang sekarang ni, kita cakap macam ni. Kalau seseorang tu mengatakan begini, kita harus menyampaikan sebegini. Kerana itulah yang menyebabkan keharmonian dalam kehidupan masyarakat. Kemudian budaya verifikasi, yakni tabayun lah. Setiap maklumat perlu disemak sebelum diterima, selari dengan metodologi sanad yang menekankan ketelitian dalam setiap rantaian penyampaian. Seterusnya, prinsip pembinaan peradaban beretika. Okey, dia ada 5 prinsip dia. Pertama adalah amanah, keadilan, ilmu, kemanusiaan dan keberanian. Pertama adalah amanah, kejujuran dalam penyampaian dan tanggungjawab terhadap sumber maklumat. Yang kedua, keadilan, penilaian adil terhadap setiap maklumat tanpa prejudis atau kepentingan. Yang ketiga, ilmu, pencarian pengetahuan dan metodologi sistematik dan kritikal. Yang keempat, keberanian, ketelitian dalam verifikasi, iaitu tabayun maklumat dan penolakan terhadap yang palsu. Yang kelima, akhir sekali, iaitu kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi dan nilai kemanusiaan universal. Baiklah, dengan menjadikan hadis sebagai asas, peradaban global dapat dibina atas prinsip-prinsip yang seimbang antara material dan spiritual, menggabungkan kemajuan ilmu, pengetahuan dengan nilai moral yang tinggi. Sebab itulah ilmu akan membentuk akhlak yang baik. Kalau dalam ilmu tasawuf, bagaimana nak pastikan akhlak kita ni baik? Kita kena menuntut ilmu. Tak ada solusi lain. Kita nak jadikan diri kita ni akhlak yang baik, kita kena pastikan kita ni adanya ilmu dalam diri kita. Sebagai contoh, cara kita untuk bercakap baik dengan orang tua. Kita kena pastikan kita ni ada ilmu untuk bercakap dengan orang tua. Barulah kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya,
kesimpulan, kita sudah berada pada pengakhiran ilmu hadis sebagai pemangkin peradaban. Okey, keperluan pemeliharaan ilmu, kepentingan menjaga ilmu hadis bukan sahaja dari sudut keagamaan, bahkan turut melibatkan pembinaan nilai dan akhlak dalam masyarakat, membentuk individu yang berintegriti dan juga berilmu. Kemudian, memperbetulkan salah faham. Salah faham terhadap autoriti sahabat perlu diperbetulkan dengan memahami kedudukan mereka sebagai generasi yang paling dipercayai dalam periwayatan hadis berdasarkan didikan langsung Rasulullah SAW dan sistem verifikasi yang ketat. Jadi mereka yang mendakwa para sahabat ini tak ada integriti. Para sahabat ini juga manusia biasa. Mereka ini jahil dalam ilmu. Mereka tidak mengenali para sahabat ini bagaimana, kerana mereka ni tidak mempelajari ilmu tentang sejarah Nabi. Mereka tak belajar perkara tersebut. Sebab itulah mereka dikira sebagai jahil. Mereka tidak mengenali orang yang mereka kecam. Sebab itulah kita kena tabayun sentiasa. Tabayun apa yang kita ingin katakan. Kemudian, pemangkin peradaban. Konsep autentik berasaskan hadis, pemangkin peradaban global beretika bukan sekadar slogan, tetapi satu keperluan dan dalam membina masyarakat yang berintegriti, berilmu dan berakhlak era globalisasi. Dan yang terakhir sekali, relevansi era moden. Dalam dunia moden yang syarat dengan maklumat tidak sahih, pendekatan ilmu hadis yang menekankan verifikasi, yakni tabayun dan ketelitian sangat relevan sebagai benteng terhadap penyebaran maklumat palsu. Okey, dalam satu hadis alaikum bisiddiq, dia ada satu rantaian dengan perkara ini. Kita memastikan kita kena sentiasa tabayun. Kita kena sentiasa bercakap benar. Kalau kita nampak satu perkara yang macam meragu-ragukan, maka kita tinggalkan dia. Kita kena semak terlebih dahulu baru kita sampaikan kepada orang lain. Kan Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan juga haram ini jelas. Jadi kalau berada di tengah-tengahnya tu, itu panggil syubhah, yakni ragu-ragu. Maka Nabi kata tinggalkanlah ragu-ragu tersebut. Ilmu hadis adalah mercu tanda ketelitian dan kejujuran dalam penyampaian ilmu, membina masyarakat yang menghormati kebenaran dan mengamalkan nilai moral yang tinggi. Okey, hadis ini penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita haruslah sentiasa memastikan hadis ini, kita harus sentiasa memastikan perawi ini, kita kena tahu bagaimana perawi ini baik atau tak baik. Untuk memastikan hadis itu sentiasalah baik, untuk sentiasa hadis itu terjaga. Maka sekian itu sahaja dahulu daripada saya, Ahmad Azri bin Azmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.